Disebabkan acap kali lalu dekat FYP TikTok saya, jadi saya pun belilah buku ni daripada Bibliopress. So, buku apa? Jom kita tengok. Oh, ni dia. Duhai Anak oleh Imam Al-Ghazali. Kandungan pun satu dia tulis. Duhai Anak, itu je. Saya akan teruskan lagi satu parcel, iaitu daripada PTS Book Cafe. Book Cafe, oh menarik. Dia punya parcel pun nampak eksklusif. Okay, dia gunting. Baik, bawa keluar. Nampak tak senonoh dengan buka benda ni kan? Saya sebenarnya tak reti nak buat unboxing ni. Sebab saya jarang beli buku-buku unboxing. Oh, okay. Ini dia. Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Soo Hyang. Buku ni nak kata bestseller, agak bestseller lah. Sebab sehinggakan dia buat terjemahan kan. Dan buku ni buku international. Okay. Kenapa international? Sebab ni bukan buku Malaysia. Dia dah masuk dalam Malaysia, means dia dah inter. Okay, tak apa.